guys, it's official. Sabtu Raya. Weh, berdepan weh. Weh, sini sikit weh. Oh, jangan. Hi guys, welcome back to my vlog. Oh my god, I rasa dah few months gila I tak pegang this camera and I feel so awkward. So sekarang ni pukul 11.41. Kita orang semua tengah masuk-masukkan barang nak balik Perak. So hari ni hari Khamis. Kita baru dengar pengumuman tadi yang raya is on Saturday. So esok kita akan puasa dekat Perak and then kita akan celebrate raya dekat Perak lah dengan opah. So hari ni dengar cerita memang ramai gila, jam sangat-sangat dekat highway tu. Hai Kamin. Hello. Siapa kita ada? Kita ada background. Kita ada oleh-oleh. Yes, what kind of oleh-oleh? Oleh-oleh daripada Jepun. Okay. Oleh daripada Wow. Orang baru balik daripada overseas. Kasih tahu ni sedap. Kacang. So ni untuk opah lah. Untuk opah, untuk orang rasa-rasa lah. Oh, okay. So Mama. Hai Ma. Mobil. So ni kita orang punya barang-barang. Diorang semua tengah masuk-masukkan. I tengah buat kecoh. Macam masih tolong-tolong buat busy kan. So itulah. Kita balik sampai dia apa Kak Min? Isnin pagi kita gerak balik sana. Isnin pagi Okay. Cantik. Actually kita orang nak tak gambar raya dekat rumah. Tapi tahun ni kita orang raya dekat Perak. So untuk kami actually request untuk tak gambar raya dekat rumah. Tapi sangat rushing sebab I dengan Akif start hari ni kerja. So kita memang tak sempat nak siap. Okay. Comel! Okay guys, kita orang nak gerak dah. Nak tutup lampu ni. Sayang je lampu ni cantik. Kalau boleh buka 24 jam, I rasa dah buka dah 24 jam lampu ni. Okay Ma, go. Bye. See you. Bye bye. 1, 2, 3. Yay. Okay, let's go. Traffic memang sangat-sangat jam. Sekarang baru pukul 2.10. Tapi Wiz cakap sampai dalam 3.49. Guys, finally arrive. Sekarang pukul 4 minit. Kita dah sampai. Kak Min okey? Yeah. Okey tak okey Nak bersahur. Oh, kita orang nak sahur since esok still puasa. But Alhamdulillah dah sampai. Hi guys. Ni hari kedua. Sekarang dah pukul 1.38. Hari ni kita lewat sikit sebab masing-masing kebaraian semalam. Kita orang sahur apa semua. Ini 4.30 macam tu kita sampai rumah opah. Nasib baik hari ni bukan buat raya. Kalau hari ni raya memang barai. And sekarang ni kita orang nak keluar, kita orang nak pergi pekan. So kita orang nak beli barang-barang untuk opah kan Kak Min? Kita orang nak beli barang untuk opah, dia nak beli penyapu lah, apalah semua. And then kita tengok lah. Actually dekat Kuala ni still tak jam lagi. Mungkin esok kot still kosong lagi. Esok ataupun malam ni. Sebab hari ni belum raya lagi, esok baru raya. Korang tengok, kita orang tadi Kak Min, kita orang tadi beli barang dekat DIY dan dekat Eco Shop. So opah dia nak apa? Penyapu dan juga mop. The thing is kita orang beli batang ni dekat DIY. Tapi kita orang tak beli dia punya ni. Kita tak boleh beli ni. Sampai je Eco Shop dia dapat sekali ni. Kita orang tak tahu dapat sekali ni. So sekarang ni ada 3 extra. Nasib baiklah kat kedai DIY RM1 lebih je. Tapi banyak-banyak nak buat apa? Guys, inilah dia opah punya pokok collection. Kalau korang tengok kita orang banyak pokok, inilah this is the cycle. Daripada opah and then nak balik ayah. So itu pokok rambutan and then itu pokok pelam. So kalau ada musim memang pokok ni semua warna merah sebab musim buah kan. So tu pun sekarang nampak tu. I don't know if you guys can see. Tapi pelam tu dia dah berbuah lah. So ni laman opah.
Memang besar sangat. This is actually untuk orchid punya pokok. Tapi you know, orchid kan susah nak jaga kan. So dia dah jadi macam ni lah. But still cantik je. And then ni pokok-pokok kertas je. By the way, sekarang ni pokok jambu tu dah berbuah juga. Nampak? Merah. See? Memang dah berbuah. So banyak lah yang dah jatuh-jatuh. Boleh makan. So ni lah upah saya. Ni apa saya? Ya. Itu. Apa? Kayu manis. Baki. Tu dalam. Dalam tu ke mana? Ni guys, kita perlukan ni. Oh, by the way, kita nak masak kari hari ni. Wah, ini sedap ni. Ni apa punya? So, ni rendang tok. Sangat sedap. Opa masak, mama pun masak. So, memang banyak lah juga makanan. By the way guys, Opa nak buat kari. I suka gila kari Opa sebab sedap. So guys, ini dia. Opa pakai Faiza punya sebut kari daging. So good. Bawang merah, bawang putih, Okay. kayu manis. Kayu manis. Okay. Taruh apa? Tak tahu bunga lawang bunga tinggi tak tahu. Oh, Opa taruh Itu tu aja je. cakap. Oh, okay. Lepas tu? Daun kari Daun kari. Daun kari ada kat luar? kat luar. Okay, nanti kita petik. Nak ambil daun kari dengan salam. Dalam pas tu daun dia panjang-panjang. Daun salam Daun salam yang mana guys? Salam. Ambil 3 helai. Ni nak kari 2 tangkai. Okay. Okay, sekejap bagi ambil. Dulu dah salam. Right. So daun kari 3 tang atas. atas. Tarik. Okay. 1, 2. Lagi 1. Opa nak besar-besar ke apa? Dah cukup. Ni 2. So daun salam. Kat mana Opa? Tu. Ni. Oh. Okay. Ada daun panjang. This one. Okay, nak ambil berapa? Ambil 3 helai. 3 helai yang cantik-cantik Okay, 1. So ada ayam. And then ni rempah tadi tu. Daun salmah ya Opa? Salamah? Salam. Oh, daun salam. Apa? Senduk jepung. Senduk pun ada spesifik senduk ya guys. Tak boleh pakai senduk yang bukan penjenis. Ayah daun pandan. Oh, ya ke? Oh, Oh. santan pandan. Wow, Jeffy. Okay. Boleh goyak. Yelah. Tadi tu campur tu. Ya ke? Nasib baik. Apa goreng bawang ni. Apa tak nak bubur. Kayu banding. Bunga lawang, bunga cengkeh tu. Kenapa? Masak kari India. Oh, memang itu kan kari. Selalu kan kari memang orang masak tu. Guna tu. Apa tak nak. Apa try. Dia tak sedap. Oh ya. Yelah, lain orang lain resepi guys. Ni Opa punya resepi. So it's okay if you guys different. Nah, nampak? Sedap. Kain bau ni. Ya, empor dia. Tak hijau ni. Ya, lah. Yang besar masuk ikan. Oh, ni hailak. Itu. Ada tak pecah. Oh, yelah. Itu dah lah keras tu kita tu. Itu pun nasib baik dia juga. Tanya tu. Pandang. Betul? Kalau tak, ambil. Hancur tu. Ais tadi potong kentang. Lepas tu tiba-tiba dah siap dah kari. Sekarang pukul 3.42. Kita lagi few hours sebelum kita berbuka. So mungkin kejap lagi kita nak pergi bazar. Tak tahu lah Opa nak ikut ke tak nak. Tak nak Tak tahu. Boleh kan ikut. So hari raya pertama kita pergi ke Sungkai. And then kita akan singgah Ipoh. And then balik ke Sungkai balik. And then hari raya kedua kita akan pergi ke Taiping. Bagi excited nak pergi Taiping. Sebab dah lama tak pergi. Has been so wild. Terima kasih. Wah, duit raya pertama guys. Guys, dapat duit raya pertama daripada Opa. Terima kasih Opa. Guys, comment down below which kuih raya you guys suka. Oh, sini tak ada. Sikit. Mi is main phone juga. Aki puasa penuh tak tahu ni. Kita interview sikit. Pos lah. Oh yo. Penuh. Oh yo. Kan nak puasa. Itu yang dapat duit raya daripada Opa.
Mana masih layak lagi. Oh ya. Orang kata dah bekerja hampir belas tahun. Oh ya, kita tahu yang ni. Masih layak lagi lah. Masih yang penting jadi sayang. Cucu kesayang apa? Oh ya. Kasih Oh my god. Apa cium apa? Cium. Oh my god. Sana pun ada. Oh my god. Mau kali kita lah kayak buat salah mama. Okay. Oh, alhamdulillah. Kasih Yami. Ataupun salah minta maaf. Sayang anak mama ni. Dia raya. Alhamdulillah. Maafkan dapat jadi salah. Macam kata dia. Dari dah 26 tahun aku ni. Dengan kau aku kalau ada buat salah silap. Okey, ni Saya juga. Sayang juga anak mama. Kita walaupun kita gaduh kita ada bagi. Okey. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Ya Allah, berkatkan anakku ya Allah. Panjangkan umurnya, panjangkan jodohnya ya Allah. Oh, lo. Lah, apa boleh cakap. Jangan masalah. Wah, dapat Hari Raya. Untuk raya tahun ni memang Okey. So, selamat Hari Raya kakakku. Minta maafkan yang salah sudah cakap. Minta maafkan yang terkasar, gurau-gurau ke apa ke ya. okey. Apa yang ada salah silap lah. Okey. Kalau kita yang kena pakai tu lah. Ya, kita yang kena gaduh. Dapat duit raya. Hari raya. Ni apa? Selamat raya. Ni hari raya. Semaya apa? Ya, Okey. raya. Raya. Pun ni kau. Okey, apa? Sihat semaya. Selamat Hari Raya, Pak. Alhamdulillah. Hai guys, selamat Hari Raya. Kak Min. Hello. Akib. Hai. Selamat Hari Raya. So kita orang semua dah siap. Kita nak pergi tengok gambar family. Ni mama. Selamat Hari Raya. Hai. Kita punya tema tahun ni warna rich brown. So kita orang nak pergi tengok gambar kat istana. Kita orang dah sampai dekat Masjid Ubudiah. Kak Min kat dalam kereta sebab Akif punya samping tercabut. Memang setiap tahun memang terkenal dengan perangai yang samping susah nak pakai. Oh, ramai orang. Even panas, ramai orang tengok gambar. This is our favourite spot kalau raya tengok gambar sebab cantik sangat kan. Sekejap lagi kita akan ke Sungkai. Sekarang duduk kereta sekejap. Memang every year kita akan tangkap gambar dekat pekarangan Masjid Ubudiah. And then kita akan pergi istana. Lepas tu kita akan pergi ke Sungkai. And then Ipoh. And esok kita akan pergi Taiping. Selamat Hari Raya. Oh, kita ni panas ni kalau tak gambar ni. Boleh? Jom. Sini nampak masjid tu. Oh, sini ada pokok. So cantik. Semua orang pakai coklat. Kita orang tengah nak tunggu tak gambar kat sini supaya dia nampak cantik lah. Ni kita nak masuk kat dalam. Nak tak gambar kat dalam. Wah, kita macam YB. Selamat Hari Raya guys. Apa punya pesen ni? Cantik. Cantik kan? Cantik. Okay, jom. Panas sangat ke Ma? Kan? Malaysia ni panas kan? Tahun depan kita raya kat mana? Switzerland? Kak Min? Tahun depan kita raya kat mana? InsyaAllah.
Sebab sini panas sangat lah Ma. Cair makeup. Satu lagi spot dekat istana, dekat area sungai bawah tu. Guys, ni istana. Kita orang tak sure sultan ada ke tak. Okay, next spot. Okay, tada. So cantik tu, ada sungai kat tepi tu. Nanti kita. Dulu kita berlima, sekarang berempat. Allah. Okay, jom. Okay, are you okay? Hai. Hello. Nama siapa? Nisa lah. Siapa nama? Nisa. Nama siapa? Putri. Selamat hari raya. Hai dia. Cakap hai. Hai guys, kita orang sekarang tengah beraya dekat rumah Zara. Tapi rumah pertama. Jumpa setiap. Kan? Tahu ya? Adik di sana. Pergi kejap kerja. Apa jangan? Kita bangkit sedap. Boleh? Nak. buat. Yang ni Ada yang buat? Siapa? Oh. punya Mana Okey, langsung kali? boleh awak. Okey. Dia susah dengan Ya. akhir-akhir ni. dia pun sedap. Ya, tu dia buat. Ada masuk Dia Apa ni? ni Kak Yana. Agak dah. Ha? No wonder lah. Dia memang pandai buat. Nanti Yana kan? Nanti Yana. Apa lagi tu? Dia rasa. Oh, yang macam Aminat tu. Tak kat gambar. Okay, jom. Set up. Oh, cantik lah kat sini. Jadi, Cantik. Menantu Timah lah. Isteri Arab. Buat vlog. Hello. Selamat Raya. Jom guys. Kita nak pergi ke Sungkai. Daripada tadi lagi nak pergi Sungkai. Banyak lepas tu ambil stok kita. Itulah. Dua suku. Masih lagi di Kuala. Jom. Background ni? Itu kali hitam kemudian Hai guys. Kita dah sampai ke Sungkai. Tadi tak jam and I sleep the whole way. Sebab mengantuk sangat tadi. Kak Min drop je tadi. Nampak tu kereta dia. Sebab nak masuk dalam ni opah tak boleh jalan sangat. Literally memang macam kampung vibe. Tapi dia sebab dia bukit, so you have to mendaki all the way from there. So that's why Kak Min masuk kereta, tapi dia tak boleh masuk naik atas lah. Okay guys, kita dah habis dah beraya dekat rumah Pasu. Next kita orang nak pergi ke Ipoh. Actually kan, I nak tergambar lagi tau dengan baju ni. Tu Akif tengah nak bagi duit raya. I nak tergambar lagi tau dengan baju ni. Sebab tadi rushing sangat sebab kita orang pun keluar pukul 12 ke 11 kan orang nak keluar. And then balik rumah opah pula ada orang beraya. So there's no time for me to OOTD lebih-lebih. Mama pun nak pas duit raya, masing-masing pas duit raya. Sebab semua tertinggal kat kereta. Alhamdulillah, this year is my first year yang I kerja after I finish my degree. So dapatlah share rezeki dengan semua orang. Tak banyak but Alhamdulillah. umur baju 37. 37 tahun. Sekarang tahu umur apa? 82. 82. Masa zaman-zaman bercinta dengan Atuk lagi lah ni. Yelah. Macam tu dah ada anak. Oh, nak hujan.
sampai. Alhamdulillah maghrib baru sampai. Tu ni. Hello. Hai. Comel. Ni macam lovebird pun. Tengok tu. Yang sayang. Oh tu. Oh lucahnya. Tengok tu dia siap pakai lonceng lah. Boba. Mak ni suka lah. Comel. Tengok besar dia. Besar gila. Dia seekor lagi tapi dia takut. Dia suka cakap seorang-seorang. Dah. Dah. Bye-bye. Bye. Dah minta pegamin. Tak nak. Pegamin. Bakis. Ni kuih-kuih ni. Inilah tuannya yang buat. Dia pandai buat kuih guys. Kami tak baik. Ni pun sedap. Mana mama? Ni pun sedap. Sedap gila. Dah banyak nak tapi dia semua dah ni lah. Guys, tengok. Roti kacang. Buat sendiri. Lepas menteri roti Sangat kacang dah bakar sekali nak golek gula pula. Kacang tu tumbuk. Tumbuk. Kacang? Tumbuk. Oi, kalau tidak hancur. Kalau blender hancur. Tak sedap. Ya. Okey kok. Homemade tu makmum. Tak tahu berapa. Dulu masih saya jaga 16.5. Tak lebih. Dah 20 lebih. 20 lebih. Ya. Ya. Habis yang kat Kedah. Oh, yang kat Kedah tu kerja je kan? Siapa? Yang kat yang Adik kita ke kakak? Takut dia. Oh, adik. Ha. Linda tu. Saya mana? Adik Ita. Tahu. Adik. Dia nombor 3. Lepas dia Ujo. Lepas apa nama dia? Boba. Boba. Kita nak tak gambar raya. Ya, minat kat situ. Senyum. Apa? Mana? Okay, post lagi. Nyok tower. Atok. Hai Tok. Buat kaki. Udah berlawan-lawan tongkat masing-masing dah. Allah. Tongkat siapa paling stabil? Ni geng-geng ni ke? Veteran. Spin macam ni. Spin. 3. Okey. Habis dah raya hari ni kat Ipoh. Lepas tengah dah. Alah comelnya. Kenapa ni you guys? Dah jom. Dan for today. Then for today, tomorrow continue. Bye auntie. Okay. Bye. Selamat Bye. Selamat jalan. Ada rezeki jumpa lagi. Okay. Min cakap. Nanti datanglah ke sana. Bye Mai. Dalam vlog. Bye-bye. Jangan lupa Masih lagi dalam vlog. Subscribe. Ya tak payah. Oh my god. Tengok ni. Wah. Nak pergi berair rumah ke berapa ni Min? Ya, ni datang balik rumah tadi tu nak main bunga api guys. Datang balik. Ni sebelah rumah je. Rumah opan sini je. Semua ada. Semua ada. Dah tak larat dah semasa. Itu yang Itulah. kecil-kecil punya. Kecil punya yang sini semua berpeluang sini. Wah. Ita lawan. Lawan Kak Ita.
Tak boleh jadi. Pergi ikut beli bunga api. Tak ada kerja. Sebab nak melawan dengan orang. Kau tengok, ingatkan dah balik. Masa pergi Kaita, nak kira pergi mana? Mercun. Mercun. Tak kena balas. Ingatkan dah nak balik. Kau tengok. Aunty Lin, kita tak boleh kalah Kena lawan Kena lawan. Kena lawan. Jom. Banyaknya dia punya bunga api. Sebelah sana pun ada. Wah. kalau tak nak kalah. Yang tadi best tapi yang nak lagi best. Oh, nak lagi best? Nak yang lagi best. Lawan orang jiran belakang. Buka tak buka dah guys. Tadi kami beli yang mana bang? Tadi yang Kau banyak ni lagi ni. Tadi dapat call. Jom main bunga api. Kita kena berperang. No, tiba-tiba kat sini. Kami nak lawan orang. Kami nak lawan jiran. ni 20 macam je. Lagi dipasang dulu. Dah, ada 36 lagi. Ini serius bahaya ni. Orang tu nak pasang untuk kita ni. Demo. Dia ada demo untuk kita. Demo. Okey, ngam baru beli. Ah. Lawan. Kasih. Lilin habis. Ya Allah. Banyak put hai. Hai. Tolong. Hai kat sini. Hai. Ari dia kejar ke? Oh. Ilah. Tak, masih lari. Paling jauh. Ingatkan dia kejar. Oh, wow. Tu dia. Wah. Ketua ready, ketua. Ketua ready. Wah. Berbincang bunga api mana lagi okey. Hey. Aiskrim nak. Aiskrim pula. Tak payah. Panas ni. Dia mulalah korek kisah silam aku. 6. 6 ke? 5. Lepas tu kecil minta. Atau nak aiskrim ingat satu. 5. 5 aiskrim. Melaka. Melaka ke? Bukan tepi laut. Ini dekat taman. Dah bergaduh. Tak apalah bergaduh pasal aiskrim So pula banyak lah lah. nak aiskrim sebenarnya. Melaka tu pun ya juga. Dia juga nak aiskrim. Yang tu okey. Yang tu okey. Tapi tu tak banyak. It's a wrap. Hai guys. Hari ni raya yang kedua. So kita orang semua nak pergi ke Taiping. And sekarang pukul 1.26. Masing-masing semalam main bunga api sampai lewat kan. So Aunty Lin pun kata macam gerak lewat sikit and all. Hari ni satu rumah je Kak Min? Satu rumah je. Hari ni satu rumah. Sepatutnya banyak rumah. Tapi mostly orang yang mostly semalam dah jumpa semua orang. And ramai yang pergi ke luar lah hari ni.
Itulah. Actually kan, this is my first outfit untuk Hari Raya. Tapi warna ni lain dengan warna brown semalam. Semalam kan dark brown. Ini warna rich brown. Tapi nampak macam warna maroon pun ada. But it's okay. Hopefully tak jam. And kita orang sebenarnya excited nak pergi ke Taiping ni sebab dah lama sangat tak pergi Taiping. Nanti kalau ada masa, I bring you guys pergi dekat taman Taiping tu. Sangat cantik. Kita pakai all white today. Yeah. Malam ni kalau free jom lah kita lepak keluar nak. Dia minum. Nanti tak main teks. Macam tu je guys, Azad lepak. Kita orang ni jenis yang lepak on. Renyang dia buat ni. Reyam tu pun ikat dengan dawai tu. Mama, Takut pecah. cerita pasal apa lagi? Lagi satu buat panjuk tu kan. Daripada buluh. Habis apa? Oh, sumber dia. Apa nama sumber? Apa kenapa? Tali kasut. Bukan, tali guni. Tali guni. Macam tu lah upah korang. Mesti sejuk je kat sini. Oh, ni penjara guys sebelah ni. Tak tahu tu Odin pernah jaga ke tak? Ni lah tu Udin ni dulu. Oh, Lepas tu dia Kuala Lumpur. macam Tengok dia view dia guys. Orang yang duduk sini mesti diorang takkan pernah bosan. Right? Dia handsome. Orang Taiping. Guys, kita dah sampai. Pukul 2.30. Tak jam. Aktiviti biasa. gambar. Bergambar. Kau baik kau pergi tengok opah. Apa yang dia buat lama benar kat dalam tu? Bye bye. Bye. Dah jom. Bye. Bye Putri. Bye. Bye. Selamat Raya. Orang dah habis dah beraya kat rumah Tinding. Kita nak pergi ke taman. Kita nak pergi ke Glick Garden. Nak tak gambar. Kami nak tak gambar. Sekarang pukul 5. Wah, dah nak sampai. Kami tapi menitik-nitik ni dengan awan pun dah gelap. Gila yang mana sampai. Wah, tengok. Oh my god. Tengok ni belakang ni. Mau buka ni. Wah. Bagi opah tengok. Wah, cantiknya view dia. Guys, inilah dia our favorite spot dekat Taiping. Dulu jalan ni boleh naik kereta, tapi since pokok ni dah jatuh, so kereta tak allowed untuk naik dah. So there is our spot. Lawa. Hai Ma. Oh by the way, hujan guys. Gerimis. Tengok dia punya view. Oh my god, so pretty. Inilah dia spot yang I nak. There's another spot dekat sana yang diorang main boat tu. But here, so cantik. Oh my god. Lagi kat Mi pakai baju putih. Memang naik gila. Wah. Mau melayan ke Ma? Ya, korang lah. Opah tinggal kat dalam kereta. Okay guys, we're done. Ramai gila. Tadi kosong. Terus ramai. Min, Mama, Opah semua kat dalam kereta. I seorang je yang sorang-sorang kat sini. Pacat tripod pergi. Sebab bayar dekat je. Kat situ je. Ramai orang. So, we're done. Ada puas hati. Tadi tu hujan. Ingatkan tak dapat. So, dia dah dapat dan dah lega dah. Dah boleh balik. Dah puas hati. Sekarang kita nak balik ke Kuala balik. Tak tahu kau apa sampai kat mana agak? 7.30. 7.30 sampai. Sekarang dah pukul 7.17. Kita orang dah sampai Kuala. Tengok punya jam. Ke depan lah Min. Tak payah ada orang masuk dia berhenti.
Hai guys, sekarang Minggu depan cuti Sabtu. sekarang pukul 9.40. Kita nak pergi dinner. Minggu ni Ada Kimi. Hai Kimi. Kimi dengan Aki kat belakang. Kita orang berempat je. Yes. Mama dengan Opah semua kat rumah. Yes, Ni youngsters. ni orang muda je. Kita orang nak lepak jap. Kita dah belikan diorang dinner, diorang makan sekejap kat tak kira rumah. macam setiap Kita minggu orang memang keluar semua cari staff. makan. Yes. Kita nak pergi cari toyat. Tom yum. Sabtu kerja. So, Toyat. ni tengah jam. Enak. Semua kena. Makanan lain lah selain rendang. Weh dah tak boleh lalu dah dengan rendang tu. Kita orang tengah nak cari tom yum. Masa kerja. So kita tengoklah kedai tom yum apa yang buka. And hopefully ada. Orang Kita berdebar ni. kita orang berdebar dah ni. Isi macam kita toyat. Kena sidai. Tadi kedai tom yum kosong. Tutup. Lepas tu penuh orang. Sini pun bismillah je lah Ni pun macam ramai orang. Weh. Ramai. Weh. Weh. Bukan kita je yang Google rupanya. Weh ramai weh. Guys, end up pergi ke tom yum. Kita orang pergi ke Mama. Dan I tengah nak post gambar dekat Taiping tadi. Ni memang dah kita rest makeup sekejap. Honest kan, apa-apa kerja kau yang 3 bulan pertama kau pun struggle sikit sampai dah. Memang kita masuk nak tahu apa lah. Dia macam okey. Tapi kalau macam Kimi takut dia step tu daripada bawah. Dia macam kimi expect kita masuk nak tahu benda. ataupun lipat yang sipil jadi kerja kita. Tapi tak ada. Itu yang Korean punya. Wow guys, such a very fun chit chat after 1 hour. So kita orang nak on the way balik dah. Masing-masing. Macam mana Min? Kimi Akib. Hi guys, today is the last day. Kita orang semua dekat Perak. Sekarang dah pukul 2. Kita orang semua nak on the way balik ke Kelang dah. Tengok, Kak Min nak kutip pula ni. Go Kak Min. Boleh ke? Oh, very easy ah. Orang kampung. Actually pagi tadi kita orang dah keluar dah pergi kubur atuk dengan beli barang-barang dapur untuk Opah. Tapi tak vlog because tak ada apa pun nak vlog. So sekarang ni kita orang semua nak on the way balik Kelang. Tapi kita orang nak singgah Ipoh sekejap. Sebab kita orang nak tengok Akif punya masjid yang dia design. Akif designer untuk masjid-masjid. So ada projek yang dia dah close dekat Masjid Ipoh. So kita nak pergi tengok sekejap lagi. Hari ni punya aktiviti tak ada benda pun. Kita orang hari ni sangat-sangat chill. There's nothing to rush. No activity at all. Bawah atas kepala je lah. Jambu. Lambak. Ini kan makan dengan apa Min? Cicah dengan apa? Dengan sambal mak tu. Sambal mak tu kan? Sambal kicap tu. Hah? Chili sauce. Sambal cili api kicap tu. Kicap, chili sauce, bolu. Dah ada dah kat rumah. Dia tak kacang. Rojak punya kuah. Ini hari Isnin by the way. Hari ni hari Isnin pukul 2. I rasa semua orang dah start balik ke KL sebab masing-masing dah start kerja kan. I start kerja hari Rabu, Akif start kerja esok. Kami ada mama rasanya orang lewat sikit. Hai apa? Comel. Opa. Bye Opa. Ada rezeki jumpa lagi. Sampai kami call ya. Okay, bye. Kita orang baru keluar Perak. Baru keluar Kuala. Jam. So Asyik nak kerja lah ke esok? Jam. Dia sebab jam tadi tebak Terowong tu dia daripada 3 lane jadi 2 lane. Jadi 2 lane tu. Oh, pula. Dia orang nak balik Selatan pun macam mana? Utara. Mungkin sebab naik bukit, jadi semua orang kena slow lah. Tak tahulah. Sama juga, dia orang pun 3 lane kepada 2 lane. Guys, kita orang dah sampai kat masjid. Masjid Al-Amaniyah dekat Ipoh. So, ni design dalam masjid tadi. Tapi kita orang tak boleh nak masuk dalam sebab dia lockkan pintu tadi. So, ni design yang Akif reka lah.
So dia daripada laptop and then diorang apply lah depan-depan design ni. Tak tahu nak cakap macam mana tapi dia scratch daripada dalam laptop and then diorang apply lah dekat dalam masjid ni. So ni dia dapat close projek dekat Ipoh, kat Masjid Ipoh Al-Amaniyah, Masjid Al-Amaniyah. Guys, Ayala dengan Kimi pun datang. Semata nak tengok design Akif ni. Ni adik ayah. Dah lock ke pintu? Wah, banyaknya laksa. Telefon dia kata buka. Ya. Tapi dia Serius? Dinding lah. wall panel lah. Ni panggil wall panel. Wall decoration. Tak juga nak pergi tengok. Ni kalau yang corak-corak orang Uzbekistan je juga. Ini Arab. Ini mimbar. Rezeki. Rezeki surau datang. Dia ada nak umur depan tu. Oh, cantik. Tu tengah panggil. Wah. Akib, macam mana? Weh, cantik gila kita sampai. Hati lah. Puas hati lah, berbala lah dengan hasil kerja. Ya, tercapai yang kata hasil usaha. Tunjuk tu. Ni kan, dia punya proposal, ni dia punya 3D dia. So, depan ni lah hasil dia. Oh, tu daripada dalam proposal. Dekat itu. Kita ada sampai projek aku buat lah dekat Pening. Pening, Masjid Marbawi. InsyaAllah soon lah kalau kita ada rezeki pergi Pening. Tapi kat sini, kita fokus kat sini. Lepas pergi tengok Akib punya design tadi, kita pergi ke Maker Pizza. Dia macam tak lengkap pergi Ipoh ni tak singgah Maker Pizza. It's a must. Dia mix punya flavour so that kita boleh try banyak. So total ada 4 flavour. Ooh, smells so good. Smoky onion dengan pepperoni. Pepperoni 2.0. Oh, ni yang baru. Ni yang baru. Sedap. Sur. Mama? Sedap. Makan kat kereta je. Kita memang suka makan dalam kereta instead makan kat dalam kedai tu. Sebab nak terus gerak. Pizza. Yes. Mama cheese. Sedapnya. You try what flavour? Macam chicken kot. Panas-panas. Wah. Jom. Kita pun nak makan sebab lepas ni kita nak terus balik ke Kelang. Ada nak singgah mana-mana lagi? Tak ada. Mama? Hi guys, so finally after few hours jam tadi, sekarang pukul 10, kita orang dah sampai rumah. Tengok. Yay, home sweet home. Tadi kita orang siram pokok, so that's why macam basah sikit. Sekarang pukul 10. Mah, jom rest mah. Dah habis dah raya kita. Kita balik lah. Kita punya, apa orang kata? Kita balik kepada kita punya sarang, orang kata. Habis dah penat dah beraya. Esok, Akif dah start kerja. So guys, that's it for my raya vlog. Thank you so much for watching. Sorry kalau video ni macam huru-hara ke apa ke. But, selamat Hari Raya to everyone. I'll see you guys in the next video. Okay? Bye! Selamat Hari Raya! Bye. Selamat Raya. See you. Bye. Hey, Tutu Cik. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Bye guys.